Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bersama saya Aisyah, pengacara anda dalam rancangan Selera Kita. Loni saya berada di Pantai Irama Bacok. Kalau anda semua boleh tengok, di belakang saya ni terdapat banyak kedai sate osso. Tapi kita hanya akan pilih salah satu kedai ni untuk kita masuk dan rasa sendiri sate tu. So, mari ikut saya. Nampak selesa, persekitaran radio pun nampak comel. Macam okey, saya nak kita masuk. Loni saya bersama dengan anak toke Irfan. Jadi Irfan, saya nak tanya sebuah sikitlah pasal tahu kedai ni. Bila start nego? Nego ni start daripada nenek moyang lagi tahun 1982. Dulunya nego masih panas saja. Dulu sebelum KFC ni ada kedai sini so. Di sini ada sobat. Jadi dalam masa sehari tu berapa cucuk sate boleh terjual? Kalau skalanya dalam 500. 500. Lagu mana sambutan daripada orang ramai? Orang ramai dulu hari-hari biasa begini, lepas Isya baru pergi. Skalanya marilah juga orang Amerika. Oh, Amerika. Apa soho situ? Betapa sohonya kedai ni, Kem. Loni kita try satu ni. Sangat-sangat sedap. Rugi kalau tak cuba. Tengok cara toke hias kedai dia ni memang kreatif dengan hiasan pokok-pokok serta wakaf kecil. Pendek kata, kedai ni memang comel dan menarik. Saya pun dah kenyang dan Loni saya pun nak balik dah. Kepada anda semua, saya cadeke kalau hok mari jalan alah ke Pantai Irama ni, bolehlah cuba mari makan di kedai Tok Wes Sate ni sebab makan dia sangat sedap. Kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang hanya di